So korang jangan kecam-kecam aku punya greenhouse aku So ini aku tak declarekan dia pun sebagai greenhouse yang betul-betul greenhouse. Aku cuma nak pastikan apa tahu, tanaman yang aku tanam ni tak kena hujan direct. Sebab kalau dia kena hujan direct, dia jadi macam ni. Nampak tak ni? Kangkung aku ni dia jadi patah-patah riuk, dia jadi tak cantik. Sejadinya macam tak cun lah kan. Macam tak cun lah. Ini dah lebih due. Dah lebih hari dah dia punya kangkung ni apa semua sekali. Sejadinya kau tengok sini, kita punya greenhouse kita ni, kan? Rumah pelindungan hujan. Kan? So jadinya dah nak siap dah. Okay? Kita dah separuh jalan. So ni pokok-pokok cili apa-apa semua sekali ni nanti kita akan letakkan dia dekat atas para macam ni. Ni kita akan letakkan para macam ni. Nampak? Oh, lawa lah kan? Welcome aku punya greenhouse aku. So kat sini, aku akan letak kat sini para. Tapi ni belum settle lagi. Nanti semua ni, kiri kanan ni semua dia akan ada para. Okay, dia akan para kiri kanan. So dekat sini kita akan letakkan satu pasu yang kotak. Kita akan tanam pokok limau ke. Sebab saya lebih kepada apa tau, saya nak buatkan saya punya greenhouse ni lebih kepada macam saya punya dapur saya. Bukan dapur lah, bukan apa dipanggil, apa ni, grocery. Macam pasar sayur saya lah, senang cakap macam tu. Okay, so tak apa, korang kena follow saya punya video, tonton. Saya akan update sentiasa kita punya progress dekat dalam bee farm saya ni, terutamanya projek greenhouse saya ni. Okay, follow video ni.